Prison Break merupakan series yang paling best pernah aku tengok sepanjang hidup aku. Tapi Prison Break yang season 1 lah. Untuk season 2, okay. Season 3, best. Season 4 dan 5 tu aku dah mula rasa kurang sikit. So, Prison Break ni mengisahkan tentang seorang lelaki engineer yang sengaja masuk dalam penjara sebab dia nak lepaskan abang dia keluar daripada penjara tu. Abang dia tu patutnya dikenakan hukuman mati, tapi abang dia ikutkan tak bersalah. Apa yang aku suka pasal Prison Break ni, dia punya story, dia punya idea, dia punya cliffhanger, karakter-karakter yang ada, mood dan juga setting dalam series ni semuanya baik gila. Seriously, Prison Break terutamanya season 1 memang best gila. 5 bintang daripada 5 bintang untuk Prison Break season 1 dan overall aku bolehlah bagi 4.5 bintang daripada 5 bintang. Dan kat mana nak tengok? Dua tempat boleh tengok, Disney Plus dan juga Netflix.